Baru-baru ini, Malaysia ada berita besar. BYD nak buka kilang EV dekat Malaysia. Dan kalau awak jenis yang memang tengah tunggu nak beli EV, perasaan awak sepatutnya sangat gembira. Sebab kos EV sepatutnya turun. Tetapi yang sebaliknya telah berlaku. Ramai penggiat EV yang berasa marah, kecewa dan hampa. Kenapa? Sebab tiba-tiba keluar isu. Ada drama antara BYD dengan MITI, iaitu Ministry of Investment, Trade and Industry. Tiba-tiba muncul syarat-syarat baru yang pada pandangan ramai orang bukan sekadar regulasi biasa, tapi syarat-syarat yang berpotensi menghalang BYD daripada membuka kilang mereka. Dan di sinilah benda itu jadi pelik kerana kita sekarang berdepan dengan kos EV yang lebih tinggi. Macam mana pula daripada satu berita yang sepatutnya buat kereta EV jadi lebih murah, akhirnya meningkatkan kos untuk memiliki EV. Itulah yang saya nak sembang dalam video kali ini. Okey, sebelum kita teruskan, mari kita fahami sedikit konteks di sebalik drama BYD dengan MITI. Jangan risau, saya tak akan ambil masa yang lama. Seperti yang semua orang tahu, BYD adalah antara pengeluar EV terbesar di dunia. Dan biasanya apabila syarikat macam ini merasakan bahawa terdapat potensi yang tinggi untuk menjual produk yang lebih dalam pasaran lokal, mereka mungkin bercadang untuk membela kilang di negara tersebut. Expectation dia agak straightforward. Mereka bina kilang untuk mengeluarkan produk mereka pada kos yang lebih rendah untuk dijual dalam pasaran tempatan. Kerana kalau setiap kali kena import dari luar negara, harga barangan tu hampir pasti lagi mahal. Tapi bila BYD mula berbincang dengan MITI, tiba-tiba pula muncul beberapa syarat yang agak berat. Sebagai contoh, kerajaan telah meletakkan had bahawa hanya 20% atau 10,000 unit daripada pengeluaran kilang BYD boleh dijual dalam Malaysia. Selebihnya 80% kena dieksport. Maknanya, walaupun kilang itu berada di Malaysia, majoriti kereta yang dihasilkan bukan untuk rakyat Malaysia. Dan bukan itu saja, MITI juga menetapkan bahawa kereta yang dijual dalam pasaran tempatan perlu ada harga minimum RM100,000. Jadi walaupun kos menghasilkan kereta BYD mungkin boleh jadi lebih rendah melalui pengeluaran tempatan, tetapi harga itu tidak boleh turun sesuka hati. Maka objektif membuka kilang di Malaysia dah hilang daya tarikannya. Tapi kenapa MITI nak letak syarat macam ini? Mengikut penjelasan rasmi mereka, MITI kata syarat ini bukan khas untuk BYD saja. Ia terpakai kepada semua pelaburan otomotif baru. Tujuan utama mereka adalah untuk pastikan pelaburan ini menyumbang kepada ekonomi Malaysia secara lebih bernilai tinggi. Maksudnya, mereka nak galakkan aktiviti bernilai tinggi seperti integrasi vendor tempatan dan pemindahan teknologi, pastikan Malaysia jadi hub ekspor bukan sekadar pasaran pengguna, dan mengelakkan gangguan kepada vendor ekosistem sedia ada seperti Proton dan Perodra. Personally, saya rasa itu tujuan paling besar lah. So, macam mana ni? Kedua-dua pilihan ni nampak macam ada kebaikannya. Tapi kedua-dua pilihan ini bercanggah antara satu sama lain. So, awak hanya boleh pilih satu. Yang mana sepatutnya menjadi pilihan yang lebih baik. Berita baiknya, fenomena ini sudah pun dikaji dalam bidang ekonomi. Dan secara umum, kebanyakan pakar ekonomi cenderung kepada satu arah. Benarkan lebih banyak persaingan masuk ke dalam pasaran. Kenapa? Sebab bila pemain baru masuk, contohnya syarikat macam BYD, satu fenomena ekonomi yang asas akan berlaku. Supply meningkat. Dan bila supply meningkat, harga EV akan mula turun. Tapi apa yang ramai orang tak nampak adalah kesan dia tak berhenti di situ. Bila BYD masuk dengan kos yang lebih rendah, syarikat otomotif lain tak boleh duduk diam. Kalau mereka kekalkan harga lama dengan kualiti mereka yang ciput, mereka akan kalah. Jadi mereka terpaksa buat sesuatu. Sama ada mereka menurunkan harga, atau mereka jadi lebih efisien, atau mereka innovate. Kalau tidak, mereka akan kehilangan pelanggan. Jadi akhirnya, bukan hanya BYD yang jadi murah. Keseluruhan pasaran otomotif akan jadi lebih kompetitif. Harga kereta secara umum akan lebih murah. Kalau sebelum ini korang terpaksa bayar RM80,000 untuk kereta, mungkin sekarang boleh dapat pada harga RM60,000. Penjimatan RM20,000 itu tak akan hilang. RM20,000 itu akan digunakan untuk benda lain. Mungkin untuk renovate rumah, mungkin untuk pendidikan, mungkin untuk pelaburan.
Duit itu akan mengalir ke sektor lain dalam ekonomi, sekaligus menjadikan ekonomi lebih aktif. Kesan dia macam memberi STR RM20,000 kepada semua orang. Cuba bayangkan. Itulah sebabnya membenarkan persaingan akhirnya memberi manfaat terbesar kepada rakyat. Malangnya, pendekatan yang diambil oleh MITI nampaknya cenderung ke arah melindungi pasaran tempatan daripada persaingan luar. Atau dalam bidang ekonomi, kita cakap protectionism. Dan ini bukan langkah yang pelik. Sebab dari sudut politik, ini adalah langkah yang lebih popular. Melindungi industri tempatan bermaksud melindungi pekerjaan, melindungi syarikat tempatan dan naratifnya seringkali akan kena spin untuk menunjukkan bahawa kerajaan menjaga periuk nasi rakyat. Mengikut kajian ekonomi, langkah proteksionisme ini pun bukan 100% salah. Ada situasi di mana ia memang masuk akal. Contohnya dalam konsep infant industry. Kalau sesuatu industri itu masih baru atau masih belum cukup kuat, kita berikan perlindungan sementara supaya dia ada masa untuk belajar, berkembang dan akhirnya boleh bersaing di peringkat global. Tapi korang tepuk dada, tanya selera, okey? Adakah industri otomotif Malaysia masih bayi lagi? Proton, Perodua, dah 40 tahun pun kira bayi lagi ke? Dan bila sesuatu industri itu terlalu lama dilindungi, beberapa perkara akan mula berlaku. Yang pertama, tekanan untuk innovate akan berkurangan. Sebab kalau pesaing luar tak boleh masuk dengan bebas, buat apa saya nak susahkan diri sendiri, betul tak? Kedua, harga akan kekal lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Sebab persaingan terhad. Dan bila persaingan terhad, pengguna tak ada pilihan lain. Kalau Perodua nak jual MyV dia harga RM60,000, awak pun kena bayar juga. Sebab dah tak ada pilihan lain. Last pengguna yang akan tanggung kos proteksionisme. Dan yang terakhir, sumber dalam ekonomi mungkin tidak digunakan secara efisien. Sebab kita terus menyokong industri yang mungkin tidak lagi kompetitif di peringkat global. Jadi akhirnya kita sampai kepada satu persoalan yang sangat penting. Bila kita pilih untuk melindungi industri tempatan, siapa yang sebenarnya mendapat manfaat? Dan siapa pula yang menanggung kos? Jawapan dia agak jelas. Industri tempatan, terutamanya pemain sedia ada, mendapat perlindungan. Tapi pada masa yang sama, semua pengguna Malaysia terpaksa bayar harga yang lebih tinggi. Dan ekonomi secara keseluruhan mungkin kehilangan peluang untuk berkembang dengan lebih efisien. Adakah awak berada di pihak MITI ataupun di pihak ahli ekonomi? Kerana pilihan awak akhirnya akan membentuk perangai ahli politik. Sama ada proteksionisme masih menjadi popular atau tidak, akhirnya akan bergantung kepada awak. Kalau video ini telah memberikan awak banyak manfaat, silalah like dan subscribe. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.